72 sekolah di Kuala Lumpur dan Selangor diberikan kebenaran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR pada 27 hingga 28 Oktober sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47. Menurut Menteri Pendidikan, Datuk Fadness Siddiq berkata, ketetapan itu dibuat memandangkan sekolah terlibat berada di laluan membawa delegasi atau pemimpin luar negara ke venue acara. Jelas Fadina, pembelajaran akan berlangsung seperti biasa menerusi proses PDPR yang melibatkan guru dan murid di 72 buah sekolah terbabit. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 bakal menghimpunkan pemimpin dunia antaranya dari Amerika Syarikat, China, India, Australia serta negara anggota ASEAN. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Malaysia merekodkan jumlah tertinggi 46 projek kritikal tertangguh di bawah rancangan Malaysia ke-12 menerusi laporan Ketua Audit Negara. Fadina mengambil maklum perkara itu dan akan memberikan penjelasan di Parlimen pada Selasa.